Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sehat-sehat lah. Alright geng, masih berada di sini lagi geng. Air dah kering. Nampak kering sangat dah. Kering sangat lah geng. Dapatlah diorang semua ke depan sedikit. Dan ikannya semua dah jauh-jauh lagi. Ramai hari ni, ramai. Walaupun bukan hari Minggu, ramai geng. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang hari ini. 5 kot, 5 ke 6 macam tu lah. Right, kita try lah. Ada ke lagi gorgon-gorgon yang macam hari tu dia patahkan rod budak ni kan. Ikan tak besar pun kan, tapi patah geng. Kita tengoklah ada lagi ke tak ada. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita tengoklah strike-strike yang ada. Layan dulu. Kering geng airnya. Kering. Berapa hari dah tak hujan, dia kering geng. Ni budaknya semalam. Ni budaknya yang hari tu patahkan joran. Ikan tak besar pun, tapi patah joran dia. Sana ada, sana lagi ada 2 orang. Try lah. Jom. Okay, kita try kat sini. Boleh ke masuk ni? Uh, 1 minute 37 seconds later. Okay, tempat yang sama. Kita guna SP ekor hijau pula ni, kita try ada ke tak ada. Okay, dia memila makanan pun kita tak tahu, kita try dulu. Kalau tak ada nanti kita pindah lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Alhamdulillah. Strike pertama je. Alhamdulillah. Tu dia. Tapi curut ke? Alhamdulillah. Curut-curut saja. Kesihatan pun baik. Tu dia. Jadilah untuk strike hari ni kan. Saiz pun agak okey, tapi dia curut lagi. Bye. Okey, try lagi geng. Kat tepi-tepi kan yang rupanya. Apa? Kita try dulu. Menekan dia geng. Menekan dia tak kena. Terus tekan dia. Tapi tak kena geng. Tapi tak besar tu rasanya. Saiz tadi juga tu. Tekan terus tu. Curut lagi geng. Alhamdulillah. Yang penting ada strike. Curut lagi geng. Ni kod yang tadi. Dia kalau makan mesti dimasukkan dalam ni. Dah 6. Itu yang dia senang lepas tu. Kecil aja belagak ni. Sehat walafiat. Sabar, nak review dulu. Sabar. Tu dia. Alhamdulillah. Kecil ah. Itu tadi Paman Conet punya. Tak, masalahnya dia punya nganjing geng. Nampak? Abang dia punya dikutuk kata. Bosor geng. Gila. Ni Conet punya ni tadi ni. Ngambung. Baik.
Ini aku beli apa sekilo lagi? Hampir geng. Hampir. Tu dia. Orang pun jadi ambil dengan dia lah. Kan? Orang punya ikan dia ambil dengan dia. Kenapa dia makan kita tadi? Waduh. Saya nak main kat situ. Tak makan kat dia. Tangkap lepas. Mantap. Curut geng, alhamdulillah. Curut geng, tuh. Mantap. Bye. Tak kena dia. Akhirnya yang ujung-ujung dapat juga geng.
Ini saiz geng. Ini saiz. Saiz tak apa geng. Mantap. Oi, sanu pun dapat juga geng. Tuh. Tuh. Teruskan. Saiz geng. Saiz. Saiz geng. Ini tadi yang Daus dapat ni. Tapi besar sambil punya lagi. Ini lagi besar. Tak besar sangat. Tak macam orang gila. Tak puas hati. Dah putus lagi tak puas hati. Repeat lagi. Teruskanlah jam. Taklah kau. Kau jangan putuskan lagi katak tu sudah. Teruk owner. Beli 5 habis. Macam mana? Okeylah, sudahlah. Okey geng, alhamdulillah. Ni je lah strike yang kita dapat. Diorang lah. Saya tapau seko je. Yang lain catch and release lah. Tak boleh ditapau. So itu je lah strike yang ada. Terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video. Video apa? Gasak selagi tak habis ikannya.